Ni perut ni bila kembung macam ni tak selesa. Kepala akan sakit, tengkuk tegang, stamina mula menurun, betul tak? Cepat letih kan, emosi tak stabil, betul tak? Kuatkan dinding ni, dan bila kita buat tulang belakang tu pernafasan akan lebih lapang lah, kita buka. Okey. Mari kita buat alignment okey. Dia tu yang bahagian pernafasan tu. Okey, yang ni dia ada kiposis sikit, dia ada kebongkokan, ya. Jadi kaki ni dalam masa 2 minggu sakit je puan, kan, dekat bahagian hip ni. Puan jatuh macam mana? Jatuh terlipat tekangkang. Terlipat tekangkang? Maksudnya ke depan, lutut tahan. Saya dengar pun menakutkan. Macam gimnastik tu? Sebab kat mozek tu licin. Ya Allah, siana. 1, 2. Dah, alhamdulillah. Dinding perut ni kita kuatkan dia. Bila otot dia lemah, badan kita akan mulalah lenguh, bisa, tengkuk rasa tegang, kepala memang akan rasa sakit. Biasanya lah, ada orang tak sakit kepala, tapi kebanyakannya rasa sakit kepala. Okey, lepas tu lutut, paha mula lenguh. Berjalan lama sikit tak selesa kan. Ada rawatan yang kita pakai minyak, tapi yang ni kita tak pakai minyak untuk hari ni. Next kita akan pakai minyak. Okey, kita lembutkan dulu. Okey, ini sangat penting.